Assalamualaikum semua. Nama saya Hana Safia binti Muhammad Helmi. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SKIPAP Pontian Johor. Hari ini saya akan tunjukkan Bandar Kuala Lumpur di kawasan yang dikenali sebagai pusat Bandar Kuala Lumpur. Menara bergambar Petronas. Menara bergambar tertinggi di dunia yang mempunyai 88 tingkat. Anda boleh melawat Jabatan Udara Sky Bridge di tingkat 41 dan 42 untuk melihat pemandangan bandar. Taman KLCC, kawasan hijau seluas 50 ekar yang direka oleh Roberto Burle Marx. Ia mempunyai kolam mandi awam untuk kanak-kanak, laluan jogging dan persembahan air pancut Lake Symphony setiap malam. Kuala Lumpur juga dilengkapi dengan sistem saliran yang dibangunkan khas bagi menangani masalah banjir kilat. Ianya bernama Smart Tunnel yang berupaya untuk mengalir aliran sungai yang melebihi paras bahaya. Seterusnya, Suria KLCC, pusat beli belah terkemuka yang menempatkan pelbagai jenama mewah, gendung pakaian dan medan selera yang besar. Sebahagian bangunan dan lampu jalan di sekitar bandar menggunakan sistem solar bagi memelihara alam sekitar. Maklumat pelawat. Waktu operasi Suria KLCC 10 pagi hingga 10 malam setiap hari. Cara ke sana. Cara paling mudah ialah menaiki LRT laluan Kelana Jaya dan turun di stesen LRT KLCC. Anda juga boleh menggunakan MRT laluan Putrajaya dan turun di stesen MRT Persiaran KLCC. Convention Kuala Lumpur Convention Center, tempat utama untuk pameran antarabangsa dan persidangan besar. Wah, cantiknya pemandangan di sini. Seterusnya, jom kita ambil gambar. 3, 2, 1, go! Cicik! Wah, cantiknya! Cantiknya! I love KL!